lepas kerja, buat pinjaman, beli kereta baru. Faham. Betul. Beli kereta baru tu pun kadang jenis apa pula. Betul, Jadi, YB. mula-mula dah beli kereta. YB ada apa-apa nasihat tak yang boleh bagi kita orang? Sebenarnya kalau nak beli rumah, saya cadangkan untuk pastikan bahawa kalau kita nak beli rumah, perkara pertama kita kena pastikan lokasi. Residential. Beli rumah ni penting, lokasi. Nombor 2, lokasi. Sama je. Penting. Lokasi. Nombor 3 Nombor lokasi. 3, lokasi. Kalau beli rumah, tak, kalau nak beli rumah, rumah lokasi ni penting. Faham? Kerana lokasi itu memberi, kita bukan nak tinggal rumah dan kita tak keluar-keluar rumah. Kita beli rumah, kita keluar masuk. Jadi, apabila kita beli rumah, kalau kita beli rumah, duduk dalam rumah tu seronok, kita duduk, ya tak apa. Tapi, kita beli rumah, kita keluar masuk. Jadi, bila kita keluar masuk, kita kena pastikan bahawa lokasi itu benar-benar strategik. Ya. Kalau siapa nak buat investment, pelaburan, kalau dari segi kemudahan awam, dari segi dekatnya ataupun jauh pengangkutan awam. Betul. Saya setuju. Untuk kita orang muda, patut beli rumah pertama untuk buat investment ataupun untuk kita diri sendiri? Yang pastinya sama ada untuk investment ataupun beli rumah untuk tinggal sendiri. Saya nampaklah orang muda-muda ni lah. Ya. Yang pertama lepas kerja, apa dia beli? Rumah. Kereta. Saya dulu lepas graduate, saya beli kereta tapi saya beli kereta second hand. Lepas tu baru beli rumah. Ya. Lepas tu kemudian baru apabila ekonomi dah meningkat, baru beli kereta yang baru. Upgrade kereta lah. Betul. Kereta yang baru. Tapi sekarang ni banyaklah, ramai saya nampak lepas kerja buat pinjaman, beli kereta baru. Faham. Betul. Beli kereta baru tu pun kadang jenis apa pula. Betul, Jadi, YB. mula-mula dah beli kereta. Saya ingin cadangkan lah. Ya, bagi yang muda-muda ni, lepas kerja dan sebagainya, beri benda sebagai pelaburan. Rumah kalau kita beli, insya-Allah nilai dia akan meningkat. Betul. Kalau beli kereta, Makin turun. nilai dia akan Makin turun. Betul. Ini saya setuju. jadi saya cadangkan kereta tu boleh kita beli yang second hand. Kita boleh beli ataupun buat macam sewa. Ya, sekarang banyak. Ya, banyak. Betul. Naik public transport lah senang. Ya. Banyak lagi. Muda-muda lagi kan. Ya, betul. Rajinkan berjalan sedikit. Betul. Sehat. Sehat. Jadi itu sebagai investment pelaburan, ya, sama ada nak tinggal sendiri atau pelaburan. Kau beli unit rumah, saya yakin tidak akan rugi. Betul. InsyaAllah. Test.